2, 3. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Okay, hari ni saya akan ceritakan tentang cerita seram apa yang ada di UPSI. Okay, hari ni bersama dengan dua orang rakan saya, iaitu dan juga korang nampak tak dua orang rakan saya? Kalau tak nampak, something somewhere. Tak adalah, saya bergurau saja. Sebenarnya hari ini saya kena buat satu video yang diberikan tugasan oleh semestinya Prof. Mas, yang mana beliau telah mengajar dalam subjek penyelenggaraan sosial and jadi fungsi. Okey, hari ini saya nak sembang pasal benda yang bunyinya macam agak serius, tapi sebenarnya dia sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai remaja, iaitu tentang survey. Sebelum itu, apa kata kita tukar mood kita dulu? Okey, sekarang kembali lagi kita ke my channel. Okey, baik. Sekarang moodnya macam agak cerah sikit kan? Baik, sekarang saya akan cerita dulu. First thing first adalah masuk survey. Jadi apa sebenarnya survey ni? Survey ni sebenarnya adalah satu kaedah yang digunakan oleh pendidik untuk menanyakan ramai orang tentang pandangan dan juga pengalaman mereka. Kadang-kadang kita dapat link Google Form, kadang-kadang cikgu ada buat soal selidik dalam kelas. Itulah yang dipanggil survey. Penyelidik guna survey ni sebabnya nak tahu apa yang berlaku dalam dunia remaja ni. Contohnya penglibatan lidah dan dadah, bully dan sebagainya. Okey, kita ambil contoh yang paling biasalah. Contohnya, kita nak tahu di sekolah tu ramai ke pelajar yang ditawarkan dadah. So, mereka pun buat survey. Okey, dalam survey tu mereka ada menanyakan tentang pernah tak kawan ajak try, faktor apa yang mempengaruhi remaja, dan adakah tekanan belakang sebaya memainkan peranan. Bila ratusan pelajar jawab, barulah sekolah dapat gambaran. Nak risau ke tak, nak buat program pencegahan, semua tu bergantung pada data survey. Jadi, apa kelebihan survey ni sebenarnya? Survey ni sangat-sangat membantu sebab pertama sekali, cepat. Dalam masa 1 hari je dapat banyak sangat respon. Kedua, murah dan mudah. Guna Google Form pun dah cukup. Ketiga, boleh dapat data daripada ramai pelajar secara serentak. Lagi ramai, lagi tepat. Sebab itulah survey ni sangat popular dalam kajian sosial. Tapi, ada kelemahannya juga. Ada yang jawab main-main, ada pula yang jawab sebab nak cepat siap. Dan bila melibatkan isu sensitif, ramai yang tidak jujur. Itu normal. Sebab itulah penyelidik ni kena pastikan survey ni terjaga supaya pelajar rasa selamat. Dan satu lagi, survey ni tak mendalam. Kita dapat apa yang berlaku tapi bukan kenapa. Jadi, kenapa survey ni sangat penting? Walaupun simple, sebenarnya survey ni membantu ramai sangat pihak. Data daripada survey boleh digunakan untuk rancang program anti dadah, buat kempen kesedaran, bantu kaunselor faham isu pelajar dan menilai sejauh mana gejala sosial ni dapat merebak. Tanpa survey, kita agak-agak je. Dengan survey, kita ada bukti. So, itu sahajalah perkongsian saya hari ini tentang survey. Simple tapi sangat powerful untuk faham dunia remaja. Thanks sebab dengan podcast ni sampai habis. Kalau korang suka gaya santai macam ni, stay tune untuk episod seterusnya. Bye.